Aku ni kena menunggu kejap orang. Sambil-sambil tu kita pergi kedai dekat IM14 ni ada satu kedai yang tersorok. Dia ramai yang dah tahu tapi ramai juga yang tak tahu. Kata tengok kedai ni unik, dia tak macam kedai pun. Ni nama dia. Restoran 3B. Ada macam kedai ke? Hilang. Di sini. Okey. Ni ada roti canai. Abang. Besar kedai ni. Ada macam-macam makanan. Ini pilihan. Ini je lah sarapan aku. Roti canai. Goreng. Tapi dia punya kari ni macam sedap je. Sedap roti dia. Kari saja. Dalam Melayu kan. Kau makan benda nak? Nasi putih, ayam goreng, sambal. Ayam goreng? Satu Sambal yang belacan? yang ni daging. Daging. Ayam makan benda? Ayam merah, telur Dada. dada. Telur Nasi putih. dada. Telur dada. Buat makan benda Wan? Nasi putih, kangkung, benda ni ada Brandy. botol brandy, ikan sisi, sedikit daging lah, daging kawak. Daging kawak, gula kawak. Sedap ni. Ini sedap terbaik lah kat sini.